Kita bertemu untuk topik yang kedua yang bertajuk melihat pasangan yang ingin dipinang. Jadi, Islam menggalakkan seseorang itu untuk melihat terlebih dahulu pasangan yang ingin dia kahwini. Digalakkan, lihatlah, janganlah sembrono berkahwin dengan seseorang yang kita tidak tahu asal usulnya, kita tidak tahu rupa parahnya, kita tidak tahu akhlak peribadinya. Namun hukum sunat ini tertakluk kepada seseorang yang benar-benar berniat untuk berkahwin sahaja. Kalau dia hanya sekadar ingin shopping, maka dia tidak harus untuk melihat wanita. Hanya harus untuk melihat wanita yang ingin dikahwini sekiranya dia benar-benar niat. Dia ingin mencari pasangan untuk dijadikan isteri, untuk membina keluarga. Maka bagi orang ini, maka harus bagi dia melihat wanita. Walaupun hukum asal melihat wanita itu adalah tidak dibenarkan, tetapi untuk tujuan perkahwinan, maka ia diharuskan secara khusus dalam keadaan ini sahaja. Sebab tu tidak boleh bagi orang yang cuma nak shopping, dia cuma nak tengok-tengok, lihat-lihat sahaja, tidak ada niat yang serius untuk berkahwin, maka tidak dibenarkan untuk dia melihat pasangan yang ingin dia kahwini. Ya. Okey. Al-Khil, Al-Bugha dengan Al-Syarbaji. Ini kedua-dua ketiga-tiga ini adalah para alim ulama, ulama kontemporari. Al-Khil, Al-Bugha dan Al-Syarbaji mengatakan dibenarkan melihat wanita yang ingin dipinang walaupun tanpa pengetahuannya dan tanpa perlu melihat kebenaran, tanpa perlu meminta kebenaran daripadanya supaya dia tidak berhias terlebih dahulu untuk dilihat. Jadi mungkin maksudnya di sini adalah mungkin dia dilihat daripada jauh, orang tak sedar kan, wanita itu tidak perasan, jadi dia pun teropong daripada jauh, dia melihat daripada jauh. Ataupun dia meminta gambar pun boleh juga, minta keluarga itu berikan gambar yang tidak make up pun boleh juga, kan. Sebab apa? Sebab maksud untuk melihat pasangan itu, kalau kata dilihat itu dengan make upnya, maka bila akad nikah telah berlangsung, pasangan tu dah buang make up tadi, mungkin tak sama dengan gambar sebenar. Jadi mungkin seseorang itu boleh merasa dia ditipu. Kan? Sebab itu, maka diharuskan bagi orang yang betul-betul nak berkahwin, kan, dia pergi stok dia punya bakal tu. Dia pergi mengintip lah, bukan mengintip apa, mengintip sekadar yang diharuskan. Mungkin dia tengok wanita ni keluar, dia duduk tunggu depan, di belakang sikit, tengok wanita ni keluar daripada rumah dia, kan, mungkin keluar nak pergi kedai, okey, dia nampak, oh ni dia, itu maksudnya. Boleh melihat bakal pasangannya 2 atau 3 kali jika dia perlu melihat keadaan wanita tersebut dengan lebih jelas lagi. Jadi tidaklah disyaratkan melihat pasangan itu hanya sekali. Sekiranya sekali dia melihat itu tidak memenuhi kehendak, dan dia rasa perlu untuk melihat lagi, maka boleh untuk dia lihat beberapa kali sehinggalah dia merasakan puas, sehinggalah dia merasakan mencukupi, sama ada untuk meneruskan pertunangan ataupun tidak. Maka tidaklah kata boleh lihat sekali, dia tidak begitu. Jadi berapa kali itu sekadar apa yang dia perlukan untuk dia merasa bahawa ini adalah wanita yang sesuai dengan dia, untuk dia jadikan isteri, untuk dia membina keluarga dengannya. Okey. Sebab tu ketulusan itu sangat penting. Ketulusan itu sangat penting dalam proses kita melihat. Mungkin sebab tu mungkin kita nak melihat bagaimana dia punya akhlak dia dengan rakan-rakan. Jadi kita pun teropong daripada jauh, kan, wanita itu tadi bagaimana dia bergaul dengan rakan-rakan itu, bagaimana akhlak. Jadi kita pun tengok, mengendak daripada jauh macam tu, kan. Mungkin masa dia keluar dengan adik-adiknya, kan, kita pun teropong daripada jauh, tengok bagaimana perilaku akhlaknya dengan adik-adiknya. Dari situ kita dapat kepastian bagaimanakah akhlak wanita ataupun akhlak laki-laki yang ingin diketahui.
Hal ini pada kebiasaannya matlamat yang dikehendaki mungkin tidak tercapai dengan hanya sekali pandang sahaja. Ulama mengharuskan untuk tengok beberapa kali. Sampailah kita merasa cukup bahawa kita berjumpa dengan pasangan yang sesuai untuk dijadikan isteri dan membina keluarga. Seterusnya, wanita juga berhak melihat lelaki yang meminangnya dia jika dia ingin berkahwin dengan lelaki tersebut. Jadi, hak untuk melihat bukan kepada lelaki sahaja, tapi hak untuk melihat itu juga diberikan kepada wanita. Jadi, bila seorang wanita itu ada orang lelaki datang untuk melihat dia, untuk dijadikan isteri dan sebagainya, wanita itu juga boleh meminta untuk melihat lelaki tersebut. Untuk melihat, mengintip lelaki itu teropong daripada jauh kan, bagaimana akhlak dia dengan ibu bapanya, bagaimana akhlak dia dengan rakan-rakannya, bagaimana akhlak dia dengan haiwan, dan akhlaknya di tempat awam. Jadi wanita itu juga boleh kan, pergi teropong untuk menyelidiki akhlak dan juga agama pasangan yang ingin dia kahwini. Hal ini kerana wanita juga mungkin tertarik dengan beberapa sifat lelaki sebagaimana lelaki tertarik dengan beberapa sifat wanita. Mungkin kadang-kadang seorang itu dia ada ciri-ciri yang dia cari dalam pasangan dia. Mungkin ada setengah orang, dia nakkan pasangan dia ada tek lalat di pipi. Mungkin. Kan? Jadi kalau tak tengok, tak nampak lah. Tak tahulah kata tek lalat tu ada ke tak ada. Ada orang yang dia mungkin dia nakkan pasangan yang hidung mancung. Dia nak cari pasangan yang hidung mancung. Jadi dia boleh pergi tengok. Ni mancung ke tak mancung. Kan? Ada yang nak cari pasangan yang matanya tak sepet. Ataupun matanya yang sepet. Ikutlah kepada cita rasa masing-masing. Kan? Jadi boleh dibenarkan untuk lelaki-lelaki melihat pasangan. Dibenarkan wanita juga untuk melihat pasangan. Kerana mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menjadikan ia sebagai suatu point ataupun sebagai suatu titik dalam pemilihan pasangan tersebut. Had yang dibenarkan dalam merisik pasangan, seterusnya, di Islam membenarkan lelaki melihat wanita yang bakal dikahwininya itu pada had kawasan muka dan tapak telangannya, telapak tangannya sahaja. Kan? Jadi, dekat mana yang lelaki boleh melihat wanita, muka dan juga tapak tangan sahaja. Kan? Benda yang zahir lah. Kan? Selebih dari itu tak boleh. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan yang zahir padanya sahaja. Yang tersembunyi selain daripada kedua-dua anggota tersebut, maka tidak dibenarkan. Antara hikmah melihat wajah dan juga tapak tangannya. Kenapa hanya dua ini sahaja anggota yang boleh dibenarkan untuk melihat? Nak teropong pun boleh teropong dua ni dia. Teropong nak tengok muka. Nak pergi mengendap, mengintip, nak tengok muka dengan tapak tangan dia sahaja. Kan? Ada dua ini sahaja. Dan wajah sebab apa? Sebab wajah ni adalah tempat kecantikan. Wajah ni tempat kecantikan dia. Kita boleh tengoklah, oh dia ni orang yang cantik, ataupun tidak melihat kepada wajahnya. Kan? Dan tapak tangan, maka ulama mengatakan tapak tangan ni adalah untuk melihat kesuburan badan dan juga kelembutannya. Kesuburan badan dan juga kelembutannya. Kalau tengok tangan ni penuh dengan calak-calak, kata ni perempuan ni, wanita ni orang yang kerja keras. Kan? Orang yang mungkin dia buat kerja-kerja kasar. Kan? Kalau lembut, tapak tangan dia lembut, mungkin orang wanita ini buat kerja rumah sahaja. Kan? Kalau kata jarinya itu kembang, maka menandakan kesuburan. Sebahagian ulama mengatakan begitulah. Jadi melihat kepada jari dan juga mukanya itu boleh memberikan gambaran secara keseluruhan tentang tubuh badan seseorang wanita ataupun seorang lelaki yang ingin dia ketahui. Okay? Jadi kita akan jumpa pada topik yang akan datang. Wallahu ta'ala alam.